Malayan Security Service atau MSS merupakan badan perisikan Tanah Melayu antara tahun 1939 sehingga tahun 1948. Mereka memainkan peranan penting dalam mengumpul maklumat berkenaan pertubuhan atau orang-orang yang berbahaya dan membantu pihak polis menangkap mereka. Namun demikian, MSS gagal menumpaskan gerakan komunis sehinggakan pengisytiharan darurat dibuat pada tahun 1948. Persoalannya, kenapa? Jawapannya, MSS menghadapi pelbagai masalah. Antara masalah yang dihadapi oleh MSS ialah kekacauan selepas Perang Dunia. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, pihak komunis telah keluar dari hutan untuk membalas dendam terhadap polis-polis Jepun yang kebanyakannya orang Melayu. Kesannya, kes jenayah melambung naik ketika pihak British tiba semula pada bulan September 1945. Pada waktu itu, pasukan polis Tanah Melayu mengalami masalah dalam segala aspek. Dari kekurangan kelengkapan, pegawai-pegawai terlatih, hinggalah rekod-rekod sulit yang telah musnah akibat perang. Keduanya, MSS menghadapi masalah kekurangan kaki tangan. Bayangkan, pada tahun 1947, pegawai MSS yang ada kelulusan di Tanah Melayu hanyalah 11 orang sahaja, dengan 6 daripadanya berfungsi dalam mengumpul maklumat. Lebih parah lagi, apabila di dalam wilayah yang populasi orang-orang Cinanya adalah 38%, hanya 12 orang sahaja pegawai polis British yang fasih dalam bahasa Cina. Atas sebab ini, pegawai-pegawai MSS tidak boleh berfungsi dengan cekap. Sehinggakan Pesuruhjaya Jeneral British sendiri mengatakan yang mereka sedang meraba dalam kegelapan. Masalah MSS yang ketiga ialah MSS gagal menerangkan isu PKM dengan jelas. Pada tahun 1947, pengarah MSS, John Daly, tahu yang akan berlaku pemberontakan berskala besar. Namun begitu, Daly gagal untuk memberitahu secara spesifik yang PKM adalah dalang utama. Malah, Daly turut menyasarkan parti-parti berhaluan kiri seperti PKMM dan Malayan Democratic Union kerana terdapat ahlinya yang merupakan anggota Parti Komunis Malaya. Daly menyasarkan parti-parti ini kerana MSS lebih fokus kepada parti-parti Melayu berbanding Cina atas sebab masalah menterjemah tadi. Akibatnya, PKM menjadi semakin kuat dan membuat lebih banyak serangan. Manakala, Parti Melayu pula dipukul rata oleh pihak British apabila kerajaan British mengisytiharkan darurat pada 18 Jun 1948. Akhirnya, ketidakcekapan MSS menyebabkan ia dibubarkan lalu digantikan dengan cawangan khas Malaya.